Audio check lagi sekali. Aduh, wire rosak pula. Wire sudah rosak. Test 1. 1, 2, test. Test 1. Mana dia? Test 1. Test 1, 2, test. Test. Dia dah. Dia dah. Dia dah. Audio check. Wire saya dah putih lah. Mana tadi? Ni. Dah putih lah. So tak boleh lah pakai wire tu. Kena pakai wire lain lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni hari apa ni? Hari Sabtu. 15 November 2025. Okay, hari ni kita ambil tajuk pasal silat. Asal silat tu. Mana datang ni silat ni? Silat ni mana datang kita nak tahu, ramai tahu. Mana yang main silat semua pun dia pun bukan tahu tu silat main daripada mana. Dia pun silat je. Silat. Bila kita sebut silat kan, siapa yang bersilat? Hampa pergi tengok kat belah utara bersilat. Kat sebelah Semenanjung. Seluruhlah Semenanjung ni pakai bersilat. Di Sumatera pun bersilat. Di mana? Sulawesi bersilat. Di Kalimantan bersilat. Di Sabah, Sarawak. Semua silat. Mana lagi? Di Filipina ada silat. Ini silat. Silat tu kita nak tahu mana main ni silat ni ya. Silat, ada orang cerita silat ni dia asal dia solat. Sebab bunyi nak sama. Silat, solat. Juga itu. Tapi bukan Bukan. Dia pun kata macam tu, sebenarnya bukan. Silat, solat ke jauh. Lepas tu ni pasal cabar mencabar. Cabar mencabar silat. Dia cakap, orang Melayu ni megah sangat dengan silat ni. Ajak masuk ring ah. Masuk ring ah. Hebat sangat silat tu. Mai try tengok ni, masuk ring tengok. Berani tak? Tahu ni. Dia pun ajak masuk ring. Silat tu ajak masuk ring. Jadi persoalan kita kena naikkan adalah, betul ke silat ni untuk masuk kat dalam ring? Betul ke? Silat ni memang untuk kita kat lawan dalam ring ke? Betul ke kita kena guna silat tu untuk masuk dalam pertandingan? Betul ke silat memang awalnya dia yang kata apa, ada untuk kita lawan dengan orang? Betul ke? Kan? Lepas tu ada ke orang ni kan, orang Bangkang kan? Bukan Bangkang, dia macam perguruan dia kata silat ni tak boleh tunjuk. Tak boleh jadikan pertandingan lawan kat dalam ring. Tak boleh sepak terajang dalam tu kan, semata nak gunakan silat tu. Macam tu pula. Ini jadi jatuhlah. Jadi darjat silat tu jatuh. Kata orang silat tak berani masuk ring. Dia kata macam tu. Persoalan dia kat sini. Kita kena tanya pada diri kita yang mana geng silat ni, betul ke silat ni untuk guna masuk dalam ring? Betul ke? Waktu ada dia cakap alasan, dia pun bagi alasan je ni. Hak jawab pun tak berapa nak cerdik sangat. Dia cakap apa? Silat ni tak boleh guna kat dalam ring sebab silat ni membunuh. Silat ni membunuh. Kalau lawan dalam ring sekali orang mati. Dia jawab macam tu. Dia. Jadi apa jawapan dia? Silat. Mana main ni silat? Perkataan silat. Mana main perkataan silat? Bila dia ada? Kalau kita kata Kesultanan Melaka dulu kan, 1400. Dah 600 berlalu. Adakah silat wujud pada tahun 1400? Betul ke? Nampak? Jadi perlulah kita selidik mana asal usulnya silat ni. Sekarang ni bila kita tengok silat tu, yang kita tak boleh pisahkan adalah dia adalah satu amalan.
satu habit, satu perbuatan yang dibuat oleh orang-orang Melayu dan digunakan sebagai alat pertahanan diri. Sistem pertahanan diri. Orang Melayu akan gunakan silat. Orang Melayu. Habis orang Minang tak guna silat. Orang Bugis, orang Dayak, orang Bajau, orang mana lagi? Mereka tak guna silat ke? Orang Iban tak guna silat ke? Persoalan. Oh, silat ni untuk orang Melayu saja. Itulah. Okay. Jadi, untuk mendalami maksud-maksud bagaimana sejarah silat boleh wujud. Suka saya, ayat suka tu penting tu. Suka saya kaitkan dengan cerita baru-baru ni. Cerita baru-baru ni kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal Kapai. Betul? Kita cerita pasal sebenarnya orang Melayu ni bangsa Kapai. Bila saya sebut orang Melayu, bukanlah orang Melayu tu saja. Termasuklah sekali orang di Minang, orang Bugis, orang Banjar, orang Bajau, orang Dayak. Di sekitar Nusantara ni, semua sekali. Semua sekali. Orang Jawa, semua sekali. Ya? Okay. Itu satu. Kita ni bangsa kapal, kata bangsa kapal. Jadi, bangsa kapal ni, kita telah dikaji, orang putih kaji kita. Katanya kita ni bangsa Austronesia. Mereka ni, orang Melayu ni, bangsa Austronesia. Okey. Austronesia ni adalah satu kaum, pecahan dia semua ada kat situ. Melayu, Minang, Banjar, Jawa, Bugis, semua kat bawah. Semua kat bawah tu. Atas dia, maksudnya ibunya adalah Austronesia. Austronesia ni apa? Austronesia ni adalah satu kaum yang merentas lautan, lintas benua, pakai kapai. Tak kapai kecil ke, kapai besar ke, perahu tak kisah. Dia orang langkah benua. Okey. Daripada mana? Okey, bila kita tengok depa punya kajian tu, depa kata depa ni daripada Taiwan. Depa lintas ni. Pi dekat Borneo, pi dekat Champa, pi dekat Kelantan, Terengganu, pi dekat Jawa, pi dekat Sumatera, Semenanjung. Dia orang lintas dia begitu. Pi dekat Sulawesi, dia orang lintas. Okey. Itu cerita pasal Austronesia. Bila? Itu yang baru masuk dekat cerita Austronesia ni bila dicatat ke pergerakan dia orang, ketamadunan dia orang. Bila dia orang bergerak. Okey. Panjang ni nak sambung ni. Daripada Taiwan, dia orang bergerak pergi ke Nusantara ni kan. Okey, dia orang bergerak naik kapal. Bila? Pada tahun 5000 sebelum. Dia orang akan sebut Proto-Malay. Maksudnya awal-awal lagi. Ini mana geng tak boleh follow, tak boleh duduk sini. Keluar siap-siap. Sebab tak pandai. Tak tahu kata tahun bila-bila tu tak boleh nak agak, tak boleh nak baca. 5000 tahun daripada sekarang. Sekarang tahun 2000, tolak 2000, negatif 3000. Dia jadi 5000. Okey ya? Itu dia panggil Proto-Malay. Proto-Malay ni dikaitkan dengan Austronesia dan dikatakan ada pergerakan mereka lintas benua menggunakan perahu ke kapal, tak kisahlah. Okey ya? Okey. Kemudian dia berevolusi pula. Maksudnya waktu tu dah lintas. Dah pergi ke benua ni sikit-sikit lah kan. Ada gelombang kedua pula. Gelombang kedua dan evolusi kedua. Dia panggil Deutero-Malay. Tadi Proto-Malay, Deutero-Malay. Deutero-Malay ni dia belakang sikit juga. Maksudnya ada pergerakan juga, tapi ketamadunan dia agak tinggi. Maksud depa dah buat tembikar, depa dah buat corak, depa dah buat kapal tu lebih maju. Dia orang dapat bukti yang kata kewujudan Deutero-Malay ni di Sabah, di Bukit Tengkorak, sempurna. Dalam tu ada kepala. Kepala tengkorak dan dia orang jumpa sepihan-sepihan tembikar. Jadi dia orang buat carbon dating, dia orang check. Uish, ya ni dalam tahun 2000 sebelum. 1000 lebih. Dia buat macam itulah.
Maksudnya Deutero ni waktu dekat-dekat 2000 lah. Tadi 5000 kan? 3000. Deutero. Dah ada tamadun di kawasan Sabah. Di kawasan Sabah. Okey. Jadi silat ni mana datang sebutan dia? Kalau pengkaji yang dia mengkaji bahasa Melayu ni, dia ada ibu dia akan pergi dekat Austronesia punya bahasa. Austronesia ni punya bahasa, dia ada sebutan dia si ilat. Si ilat maksudnya adalah helah. Si ilat tu maksudnya adalah helah. Jadi kenapa ada sebutan silat, seakan-akan silat pada Austronesia? Adakah benda ni diperlukan? Adakah helah ini diperlukan? Nak guna untuk apa? Okey. Jadi kita kena masuk pula ke dalam gambaran pergerakan Austronesia tu. Apabila kita bergerak daripada Taiwan, kita naik kapal, lintas laut, pergi, orang kata apa? Berlabuh di kawasan dataran, Borneo ke, Semenanjung ke, Sulawesi ke. Ada tak apa-apa risiko bila kita turun tu? Mesti ada, guys. Ada binatang. Binatang-binatang buas. Binatang-binatang purba. Waktu dulu saya cek kan, di Borneo ni, mereka ada harimau Borneo. Harimau Borneo. Di Sulawesi, yang binatang yang tak boleh lepas yang kawasan Nusantara ni, ular tedung selar yang saiznya besar 5 meter punya tu. Banyaklah. Ular tedung dengan buaya air masin, buaya air tawar yang besar ni, gergasi. Sekarang masih ada lagi buaya yang besar kan. Okey. Lepas tu kita ada di Sulawesi, kita ada satu, apa nama dia? Makakiu punya monyet tu. Hari tu ada viral sikit muka monyet tu. Dah ni nak cerita binatang apa ni? Tadi duk cerita silat. Dah saya nak kata, bila manusia, yang kita kata manusia ni kira macam zaman hulu banat, kita kata, depa ni akan berdepan dengan binatang-binatang. Sebab waktu dulu adalah hutan-hutan, bukannya ada bangunan pun. Bukannya ada pentadbiran apa-apa nak jaga kawasan tu. Tak ada. Jadi, dia orang akan berdepan dengan apa dulu? Dengan binatang buas. Jadi nak berdepan dengan binatang buas ni, pergi dengan tangan saja ke? Pergi jumpa dia, kata, contohlah, saya bagi contoh lah kan. Katalah time tu ada harimau. Mereka sampai itu lampu pun semua tak ada ni kan. Ada harimau. Jadi mereka nak lawan dengan harimau macam mana? Mestilah mereka kena buat senjata seperti contoh tombak. Mesti kena ada tombak satu untuk buat pertahanan. Pertahanan diri, nak berdepan dengan binatang-binatang. Okey, sementara tu di Borneo ni tak ada orang ke? Ada. Ada orang asli. Ada orang asli, mereka kaum Negrito, kulit mereka gelap-gelap, rambut mereka kerinting. Jadi, puak-puak Austronesia ni, yang kata mereka ni adalah Jawa, Melayu, Banjar, Bugis, Dayak, Iban. Orang Dayak tu tak perasan tu. Dia tak tahu kulit dia kulit cerah. Dia tu keturunan Austronesia. Mati-mati dia tak terima tau. Keturunan Austronesia. Makna kata saya nak cakap hari ni, orang Melayu darah dia Dayak sama. Orang Melayu kat Semenanjung ni dengan Dayak darahnya sama. Tak ada beza pun. Cuma mereka ni punya tamadun itu slow sikit di kawasan situ. Dan dia orang ini datang pada waktu Deutero Malay. Deutero Malay maksudnya dah maju sikit. Dia orang berasimilasi dengan orang asli di tanah masing-masing lah. Di masing-masing lah. Di Borneo, di Semenanjung, di Sumatera, di Sulawesi. Okey ya, Sulawesi ya. Okey. Jadi berlakulah tamadun dia orang ni. Dia orang ni pandai berlayar, dia orang pandai buat kapal, pandai buat perahu. Bermulalah perebutan kawasan. Maksudnya puak ni mula dia orang berkabilah tau. Dia orang berkabilah ni. Ni puak apa ni di kawasan apa ni, dia ada bangsa Iranun yang kita sebut Lanun tu kan. Sebenarnya tu nama puak sebenarnya. Iranun nama. Itu yang diterbitkan, kita sebut Lanun tu.
Jadi Lanun ni bukanlah bila kita tengok movie tu kita nampak Lanun ni jahat. Tak. Lanun ni bukan jahat. Lanun ni dia nak jaga kawasan dia. Kawasan wilayah dia nak jaga. Takut kalau orang sampai lagi nak ambil kawasan situ, nak rebut sumber ke apakah. Jadi ada tak risiko kat situ? Adalah risiko kena bertempur di laut. Bertempur di laut, bertempur di darat. Maksudnya ada konflik antara Melayu dengan Melayu. Kabilah dia ni cerita purbakala ni. Tak payah ambil simpan dalam dada pun tak perlu. Okey, kita cerita macam cerita kartun macam tu. Okey? Okey, jadi depa ni berlawan. Bila berlawan, depa kena ada satu skill lah. Pertahanan diri, macam mana nak menyerang, macam mana nak ngelak. Okey, boleh tak kita kata orang Melayu ni, Austronesia ni, dia bangsa penjajah? Tak, dia bukan bangsa penjajah. Dia gunakan pertahanan tu andai berlaku telagah. Maksudnya tak ada toleransi. Tak ada toleransi, orang tu dah mengamuk juga, nak lawan juga, so lawan. Dia berlaku itu. Itu berpecah tu. Minangkabau, Bugis, Banjar, Dayak, Peiranun. Mana lagi kat belah-belah atas tu banyak. Saya tak boleh nak sebut. Kat belah Filipin. Filipin banyak Banyak belah Filipin tu. Jaga kawasan. Banyak pulau-pulau kat situ pun banyak. Lepas tu di Semenanjung. Okey. Lepas tu sampailah dapat title Semenanjung tu Tanah Melayu. Orang Melayu duduk kat situ. Itu pasal ada evolusi kepada tamadun lah. Sebab jaga selat. Siapa yang jaga selat tu, so mereka ni ada ekonomi sikit. Mereka lebih maju sikit. Ada sumber kekayaan kat situ. Okey. Jadi bila geng puak-puak kabilah Austronesia ni, mereka bergaduh sesama mereka, mereka kena ada satu skill. Satu tadi mula-mula sekali tu nak berdepan dengan binatang buas. So kena ada pertahanan lah. Tak. Kau cakap, ni jangan nak merapu lah. Takkan nak lawan dengan binatang buas. Tak. Sekarang ni kena jawab. Orang dah kaji. Puak Austronesia ni lintas laut. Hampa ingat senang kan nak lintas laut? Okey, lintas laut. Maksudnya tak ada risiko apa. Lintas laut dan turun di Borneo. Habis turun di Borneo boleh relax ke? Boleh duduk isap rokok ke kat situ? Weh, tak senang. Dia ada siang malam. Binatang buah lagi. Harimau Borneo. Dia bukan macam kulit oren tu tau. Dia macam tompok-tompok. Adalah dia punya genetik yang sekarang ni jadi harimau dahan saja. Dia kulit coklat macam tu, kelabu. Lepas tu dia bertompok-tompok. Dia ada harimau purba. Dia pun jumpa gigi dekat Gua Niah. Dia pun jumpa gigi di Gua Niah. Harimau tu, harimau purba di Borneo. Lepas tu jadi orang kata apa, kita kena bayangkan yang kaum ini berdepan dengan binatang buas dulu. Binatang buas. Pistol tak ada. Mana dalam pistol tembak-tembak tu. Panggil Jepang pergi tangkap pun tak ada. Zaman tu tak ada. Zaman tu sendiri. Survival. Siapa dia yang survival ni? Kita lah. Dia cucu-cucu anak cucu cicit mereka tu. Pandai survival. Campaklah dekat mana pun hidup. Campaklah di Minangkabau sana, di Sumatera hidup. Campak di Sulawesi hidup. Campak di Jawa hidup. Campak di Borneo hidup. Di hutan belantara hidup. Itu Austronesia. Yang orang duk faham lintas laut saja. Tak. Dia bukan sekadar lintas laut. Dia ada ilmu pertahanan diri. Yang ni kalau siapa yang belajar linguistik tu, insyaAllah dia akan sokong saya lah. Dia pekaji antropologi. Dia kaji tentang bahasa Formosa di Taiwan sana. Dan anak pinak bahasa tu orang kata apa, jadi evolusi sampai kita guna bahasa Melayu. Habis tu kenapa bahasa Melayu ni jadi bahasa yang semua faham? Bahasa Melayu ni orang Banjar faham, orang Bugis faham, orang Minang faham. Dia orang ada bahasa dia orang sendiri tau. Tapi dia orang faham bahasa Melayu. Dia orang faham bahasa Melayu. Kenapa? Itu saya cakap tadi. Orang Melayu, dia menang dekat kawasan Selat Melaka. Bila menang kat kawasan Selat Melaka, dia yang paling tamadun. Dia jadi pioneer, dia jadi HQ, dia jadi macam kerajaan. Jadi bila kita nak ambil sumber-sumber di kepulauan orang lain, kita kena ada satu bahasa untuk komunikasi. Itu kita cakap bahasa Melayu dah jadi lingua franca. Lingua franca bukan dengan orang luar, bersama kita. Ni orang Banjar, ingat depa tak ada bahasa, depa ada bahasa depa, dia boleh cakap tak faham, apa takkan faham. Sama lah orang Kedah pun, orang Kedah kalau pergi kat Hulu Banat tu,
Dia cakap bahasa lagi pakai tak faham, bahasa Sikh semua tu. Tak faham. Tapi kenapa kita kena cakap bahasa baku kita, bahasa Melayu? Sebab itu adalah bahasa international kita di Nusantara ini untuk berkomunikasi. Kan? Logik juga budak ni cerita. Logik juga. Betul juga. Mulalah tu petik-petik macam tu kan. Jadi orang kata apa? Sebutan ayat silat tu adalah asal daripada si ilat, bahasa Austronesia. Di mana maksud dia ada helah. Helah. Jadi sampailah ke Proto, Deutero, sampai dekat Melayu klasik. Melayu klasik ni zaman apa ni, zaman Melayu lah, zaman Melayu Melaka itu 1400. Time tu dah ada penulisan. Itu Melayu klasik. Bila sebut Melayu klasik, dia dah ada tamadun, dia ada penulisan. Bila kita sebut China klasik, dia ada tamadun, dia ada penulisan. Itu yang bila kata seseorang tu dia mengaji ambil kos Chinese klasik, pergi ke China sana, depa boleh kaji sampai ke 1 Masihi. Negatif sikit pun boleh, sebab depa dah ada tamadun penulisan. So boleh baca manuskrip lama di China sana. Depa awal lagi. Kita klasik bila? 1400, lambat lah. Lepas 1400 baru kita ada tamadun penulisan yang kata senang nak baca, senang nak dapat apa ni, bukti-bukti daripada penulisan. Jadi kalau kata kuno zaman Sriwijaya tu lah. Yang tu kita panggil kuno lah. Itu kira dah sampai ke Deutero Malay lah. Deutero Malay dah maju. Dia pandai buat tembikar, pandai buat baju, pandai buat senjata, pandai buat kapal besar. Itulah waktu dia. Kapal besar berlayar ke sana sini, pergi jauh ke apa ni, Arab sana, Arab Afrika sana. Dia orang berlayar kat situ, dia orang berdagang. Jadi bila kita sebuah kapal nak pergi jalan jauh, perlu ada pertahanan, seni pertahanan diri. Tapi peliknya, kenapa di Nusantara saja? Itu saya cakap. Kita ni di Nusantara ni, kita semua geng-geng kapal. Lawan atas kapal macam cerita Pirate Caribbean tu. Ting ting ting. Curi kapal apa semua tu kan. Maksudnya jiwa kita tu dah terbiasa, orang kata apa, berdepan dengan lanun nak buat apa. Maksudnya kalau lanun main nak kacau kita punya kapal ni, kita relax je. Kita dah biasa berdepan. Kita nak lalu je. Nampak? Okey. Katalah itu silat ilat, dan ada evolusi sampai sekarang. Lepas tu orang tak tahu mana mak silat ni. Mak silat maksudnya mana datang silat ni? Daripada Minangkabau ke? Daripada Bugis ke? Daripada orang Melayu ke? Tak. Semua masing-masing dah ada si ilat tu, helah tu. Sebab depa asalnya bangsa pelaut. Navigasi tengok bintang. Jalan malam pun semua. Jadi perlu ada pertahanan diri. Ingat wayang-wayang macam tu lah. Naik kapal, buat kapal besar-besar. Kita pergi lintas benua, pergi negeri orang. Orang tu pakok kepala kita, kita pun KO. Ingat macam tu lah. Tak boleh. Dia kena ada sistem keselamatan. Pertahanan diri. Adalah geng-geng yang ni geng jaga kapal, jaga pandu arah. Yang ni geng pertahanan. Ada guys, macam tu. Tapi tak ada satu cerita pun yang dalam movie ke apa duk cerita pasal ni. Dia pun cerita semua dah jadi macam ke Eropah Barat. Padahal kat sana mana ada apa? Mana ada pulau-pulau kat sana? Eropah sana. Laut Mediterranean yang dia orang pergi flotilla hari tu. Mana ada pulau-pulau teruk sangat? Pulau-pulau teruk ni di Nusantara. Yang rancak cerita, yang hutan rimbanya kat sini paling best. Turun di satu pulau, ada jumpa binatang apa semua. Sini, kawasan Nusantara ni. Memang tak lepas. Geografi kita menang. Itu soalan, mana pergi kapal? Mana pergi kapal-kapal kita tu? Baru jumpa serpi hari tu. Itu jumpa lagi satu dekat area Champa tu. Jumpa. Lagi besar yang tu. Itu jumpa tak tahu. Tapi saya kata itu memang kerajaan Champa punya lah. Saya rasa lah. Dan kalau mereka check pun kapal tu, insyaAllah kayu merbau juga. InsyaAllah kayu merbau. Memang guna kayu merbau, kayu belian buat kapal. Okey, itu silat Okey, itu silat. Yang suka juga saya kaitkan dengan sejarah silat. Okey kita ni ada konflik bukan saja di laut. Hari tu kita berlawan di laut bila kita rentas negeri pun semua. Kita juga ada konflik waktu kerajaan. Waktu dah kena penjajahan daripada Portugis. Kemudian Sultan reverse ke Johor.
Kemudian ada orang cakap apa? Kita kata cuba nak lepaskan diri daripada naungan. Lepas tu ada pengkhianatan. Lepas tu ada cuba nak ambil alih tahta. Ambil alih tahta di Riau Lingga. Kemudian Sultan pening tak tahu nak buat apa. Sultan pi minta tolong di Bugis di Sulawesi sana. Minta tolong Bugis. Bugis datang tolong pula tu. Datang tolong take over pula tu. Maksudnya wilayah tu dah terlepas. Panggil Bugis, conquer balik ni, perang balik dengan orang di Riau Lingga ni, dapat balik kawasan tu. Kat sini kita nampak kaum Bugis tu dia bukan calang-calang. Yang tu terpaksa saya ceritakan juga tu. Kenapa silat Bugis ni Minang tak boleh menang? Kenapa silat Bugis ni orang Melayu tak boleh menang? Malah orang Melayu minta tolong pula depa. Maksudnya daripada segi laut, kepakaran dalam kependekaran, dia orang menang nombor satu, tak boleh nafi. Bagilah mana-mana kaum pun, depa takkan menang. Memang dia orang pun terima benda tu sebab dah masuk dalam sejarah. Kaum Bugis. Itu bila orang kata saya darah Bugis tu. Dia macam meremang sikit kan. Orang lain pun tak cakap banyak. Nampak? Depa ada kepakaran tu. Depa ada jati diri di dalam depa tu. Jadi bila depa datang sini untuk take over balik, rebut balik tahta tu. Kenapa? Untuk menegakkan kebenaran. Maksudnya ni geng kita ni ada anak beranak ni. Kita ni adik-beradik. Dia tu adik, dia ni abang, duk bergaduh. Dia abang sulung mai. Abang sulung mai ketuk kepala. Prak. Jangan buat panggil pelik-pelik. Lebih kurang macam tu lah. Kita ambil. Jadi silat Bugis ni bila saya tak tahulah kalau hampa main silat. Kalau hampa tengok silat Bugis dia lain sikit. Dia tak sama macam silat di Semenanjung. Dia tak sama macam silat Minang. Dia lebih rentak dia. Dia lebih laju. Dia lebih cekap. Dia lebih banyak pergerakan. Saya tengok dia pun punya latihan pun. Lompat. Sepak. Lompat. Sepak. Mana ada silat duk berlatih macam tu kat sini? Silat gayung lah. Silat cekak lah. Tak ada. Kita style kita. Tapi Bugis dia ada style dia. Silat dia apa? Dah mula nak belajar silat Bugis ke? Dah, bukan begitu. Bukan itu maksud saya. Maksudnya depa ni ada satu kekuatan, keberanian waktu zaman pengkhianatan dulu, dan kita minta pertolongan dan dia orang datang. Oi, dia orang sampai Kedah tau. Orang Bugis ni sampai ke Kedah. Kira macam Sultan minta tolong. Itu time tu ada perebutan sikit. Jadi minta tolong dengan kumpulan Daing Perani. Cakap, hang tolong Sat, perang dengan dia ni. Untuk berebut dan menang. Kemudian berebut dengan Raja Kecil. Raja Kecil ligan sampai kat Kedah. Raja Kecil ligan sampai kat Kedah. Perang-perang. Nak jadikan cerita, meninggal. Saya dengar cerita meriam tu kena kat dada dia, Daing Perani, meninggal. Dia punya kubur makam ada di Sungai Petani. Memang ada. Hang boleh pergi tengok. Itu darah Bugis tu, pendekar, panglima. Bukan salah-salah. Dah jadikan cerita, dah titik kat situ. Kemudian bila saya tengok dia dah tak ada kat situ, saya tak cari dah yang seterusnya. Sampai ada Raja Ali apa semua kan. Kitab Tuhfaz Al-Nafis, yang kata depa mai tolong sebagai satu hadiah kepada orang di rantau tanah Melayu ni, sebagai bantuan untuk menegakkan kebenaran. Okey. Itu silat lah. Itu silat daripada Bugis lah. Jadi Bugis ni kita boleh letak nombor satu. Bugis nombor satu kalau sistem pertahanan silat. Okey ya. Kedua, cakap apa? Saya tak tahulah, saya duk nampak macam Minang dengan Melayu. Depa dua ni. Yang kalau kata sistem pertahanan diri. Jadi sistem pertahanan diri ni adakah untuk kita pergi jajah di sebuah kawasan? Tidak. Bukan. Bila tengok bila dia orang guna bila kebenaran itu tidak tertegak, so datanglah dia orang guna benda tu. Masa Belanda sampai di Sulawesi, dia pun tak lawan. Dia tak masuk. Dia pun tak perang dengan Belanda. Belanda tembak pakai senapan semua. Maksudnya dia pun bijaklah. Ini kalau kita lawan kosong-kosong ni, mau kita ni kena tembak. Habis kan? Tapi bila kita tengok adik-beradik kita sendiri, geng Austronesia sendiri, anak pinak sendiri, dah jadi tak betul, kita ketuk kepala dia. Ini baru betul. Maksudnya sentiasa
membetulkan antara kita. Sentiasa membetulkan antara kita, keluarga kita. Kita jangan sibuk orang tu tak betul, dia tak betul, tak apa. Kita jangan tak betul. Kita jangan salah. Depa salah tak apa, depa orang jahat. Kita jangan jadi jahat. Dia gitu pergerakan dia. Dah pakat-pakat belajar silat bugis pula lepas ni. Jadi, jawapannya untuk masuk ring Tomoy, silat lawan Tomoy. Tak boleh lah cerita dia. Nak buat apa? Apa yang nak ditegakkan kat situ? Silat bukan nak tunjuk kuat. Siapa duk belajar silat tunjuk kuat tu kira dia tak tahu falsafah silat tu. Dia tak faham lah. Dia tak faham. Falsafah silat. Silat ni bukan pasal tumbuk, bukan pasal tenang, bukan pasal sepak, bukan pasal tapak apa semua. Dia memang melibatkan senjata-senjata. Senjata-senjata tajam. Takek ke, pakok ke. Waktu memang perlu kena guna tu. Waktu memang perlu kena guna tu, baru benda tu jadi. Ini sejarah, cerita sejarah. Sekarang saya tak tahulah, tapi eloklah kita bersenaman benda-benda macam tu. Sebab kita punya, itu kita punya, barang kita, silat tu kita punya. Kita amal lah. Apa yang peliknya kat situ? Orang Melayu mengamalkan silat. Yelah, memang mereka punya. Itu dia orang punya amalan mereka. Begitu. Begitu. Jadi, saya kesian. Saya tengok orang masuk silat kan, masuk dalam ring juga kan. Pakai glove ni. Tunggu. Nak tunjuk, nak menaikkan darjat silat tu. Ya Allah. Bukan dengan hampa menang di ring tu menaikkan nama silat. Tak. Bukan begitu. Tak pun. Tak tertegak begitu. Silat ni dia punya maruah lagi tinggi pada tu. Waktu datangnya orang jahat betul-betul nak membunuh, waktu itu silat digunakan. Pergi lawan dengan penjajah. Pergi lawan dengan orang tak betul. Itu silat digunakan. Bukan pergi duduk atas ring, set up satu peraturan, lawan. Oh, Tomoy lebih kuat daripada silat. Bukan begitu. Mana ada begitu. Silat. Jadi silat tu dia ada falsafah dia. Bila pula falsafah ni diselitkan dalam silat, dia ada evolusi dia lah. Dia sampai ke zaman Kesultanan Melaka tu sangat-sangat menarik. Bila zaman Kesultanan Melaka, semua ni adalah geng-geng penganut agama Islam. Penganut agama Islam, dan dia orang mengaji, dia orang menyelitkan mesej-mesej Islam ke dalam pakaian mereka. Pakaian mereka boleh kita cakap baju Melayu. Yang mereka kata ada baju Melayu ada sampai 5 butang. Kan? Mengikut rukun. Itu adalah seni-seni orang Melayu, bagaimana dia membawa Islam ke dalam pakaian dia. Begitu juga di dalam silat. Kemudian ada evolusi silat juga. Pada 1400, 1300, evolusi silat, dia orang masukkan gerakan-gerakan tauhid ke dalam silat. Sebab tu yang bila orang silat buka bunga tu, kita nampak dia tenang saja. Siapa silat tu nampak macam dia gopoh kan, itu tak berapa nampak silat sangat. Dia silat betul-betul yang ada roh Islam ni, roh tauhid ni, dia relax saja, tenang saja. Tapi bila dia bagi buah tu, kita nampak seram jugalah kan. Ada gitu. Bagi meletup kuat sikit. Dia begitu. Kalau macam ni bukan silat, ini menari. Ni menari, ni bukan silat. Kita tahu. Banyak lagi lah cerita, tapi tak boleh lah cerita semua kan. Bila cerita semua sekali, hampa nak cari apa? Hampa kena cari lah. Termasuk juga ni, keris dekat belakang saya ni. Mana? Ni. Ni. Keris di belakang saya. Diunsurkan tauhid. Unsur tauhid ke dalam senjata keris. Keris ni senjata ke? Keris ni kalau kita pandang memang senjata, tapi sebenarnya dia bukan. Dia bukan. Dulu dia kata keris ni adalah IC apa semua kan. Keris adalah pelambangan tauhid. Kepada orang Melayu, orang Islam. Ada tu. Kalau hampa pandang betul-betul lah, hampa nampak lah. Ada huruf kat situ sebenarnya. Saya beritahu satu lah. Dia punya hulu dia adalah huruf mim. Mim bermakna Muhammad. Cukuplah satu. Lain hampa cari sendirilah. Kenapa hulu dia bengkok? Bengkok tu sebenarnya huruf mim. Mim bermaksud Muhammad. Selainnya cari sendiri. Itu keris lah. Yang lain, maksudnya keris, pelambangan tauhid, dia orang serap masuk dalam keris. Yang lain badik ada. Badik mana ada? Badik ni badik. Badik mana ada huruf? Tak nampak huruf. Tak nampak. Nampak? Huruf
huruf mim tu. Paling mahal lah kita cakap. Apa yang ada dekat Melayu ni? Sampai dekat senjata pun mereka nak letak unsur tauhid. Ada apa dekat orang Melayu ni? Itu saya cakap. Itu saya kata kena pergi cari balik. Kena pergi korek balik. Bagi faham balik. Apa yang sebenarnya dia orang tenggelamkan di tanah Melayu? Itu dia. Seram tak? Seram. Tak payahlah seram. Sebab yang ni sebenarnya ini ada pada kita. Dan benda tu diamalkan. Diamalkan di tanah Melayu. Di kawasan Sumatera, kawasan Nusantara ni. Kalau tidak macam mana mereka masih boleh buat keris? Kenapa mereka duk buat keris daripada dulu sampai sekarang? Tak sudah-sudah. Masih jual sampai hari ni. 200, 300. Keris antik lah, keris kodi lah. Ini keris kodi lah, beritahu saya. Keris kodi, saya keris kodi je. Itu maksudnya awalnya adalah diri. Dia bukan cerita senjata. Dia bukan cerita silat. Dia cerita diri dulu. Diri dan hati. Hati dan Islam. Dan tauhid. Diri dulu. Pakaian tak ada, kosong. Tanjak ni campak tepi. Keris ni buang. Semua ke tepi. Diri dulu. Diri dulu. Bertauhid. Barulah kita letakkan tauhid tu di pakaian-pakaian kita. Macam tu pergerakan orang tanah Melayu. Sebab itulah bila sebut orang Melayu ni, level dia cantik sikit. Level dia harum sikit. Sebab mereka ni bermegah-megah dengan unsur tauhid. Dia orang ni menyanjung, meninggi-ninggikan unsur tauhid tu. Meninggi-ninggikan nama Allah lah. Pendek lah. Kita cakap macam tu. Biar betul Mamat ni cerita. Ada apa dulu? Saya tak ada nak cerita sampai ke boleh terbang. Yang tu tak boleh lah cerita kata benda-benda yang luar fikiran kita. Benda tu tak penting. Kenapa hampa nak cari benda-benda yang gaib? Adakah benda tu menguatkan hampa punya kepercayaan? Kekuatan iman hampa akan meningkat lepas hampa tahu orang Melayu tu boleh terbang? Adakah begitu? Tidak guys. Itu cerita semua menarik. Dia lebih kepada macam kita tengok cerita Spiderman. Nak buat apa? Tahu cerita orang Melayu boleh terbang. Nak buat apa cerita tu? Adalah dengan cerita benda itu kita akan berasa megah. Tak. Dia tak bagi apa-apa pun dekat kita punya jiwa. Tapi yang cerita saya ni, cerita pelambangan tauhid yang ada di pakaian-pakaian orang Melayu, itu sangat-sangat menarik. Tu lah cakap. Banyak lagi cerita yang kita boleh cerita tentang Melayu ni. Kita pilih cerita-cerita yang bagi saya macam kelakar lah. Untuk diterjemahkan kepada orang awam. Entah dia boleh telan, tak boleh telan cerita tu kan. Dan apa lagi ya? Keris, baju, tanjak. Tanjak ni pelambangan bangsa darjat. Ni darjat ni, saya tak layak pakai ni. Panglima-panglima time Susunan Melaka tu, panglima-panglima perang, layaklah pakai ni. Depa ni laksamana semua. Jadi saya pakai ni nak tunjuk pelambangan kata sejarah Melayu tu lah, barulah cerita tu sampai menarik. Dan unsur-unsur tu dimasukkan ke dalam persilatan. Best tak? Best kan? Okay. Apa lagi lah? Ada benda saya tak cerita. Benda apa lah? Tak ada apa dah kot. Betul ke tak ada apa? Tak ada apa dah kot. Bugis, Melayu, Minang, Kedah. Macam di Dayak tu kan, dia orang pakai sumpit kan. Puh, dia orang tembak. Puh. Itu dia orang guna untuk counter binatang buah tu. Binatang buah di dalam hutan belantara. Itu geng-geng Austronesia. Orang Austronesia ni dia bijak. Dia tahu cara nak berdepan. Dan saya nak katakan, bukanlah kita ni bangsa perang sesama kita, bukan. Kita bangsa toleransi sesama kita. Cuma berlakulah konflik macam makanan tak cukup ke apa. Saya berebutlah di atas laut. Lepas tengok ada budak ke, ada sumber-sumber yang nak direbutkan. Berlakulah kata apa, konflik kat situ. Berlawan mesti kena ada pertahanan diri. Takkan kita buat kapal kita lintas kosong macam tu. Tak boleh fikir macam tu. Jadi orang Melayu ni dia toleransi dia sangat tinggi. Dia tidak merendahkan mana-mana kaum. Dia malah meraihkan kaum-kaum yang lain sampai seluruh kaum
selesa dengan orang Melayu. Itu yang daripada Arab, daripada India, daripada China. Mereka ni cukup selesa dengan orang Melayu. Mereka tak tahu kenapa. Tapi itulah dia orang kata. Kami tak tahu lah, kami selesa betul dengan orang Melayu ni. Mereka macam toleransi mereka tinggi. Jadi perlu kita fikir macam mana toleransi itu terbentuk. Takkan tiba-tiba ada. Ya asal usulnya gitu. Dia dah ada nilai-nilai toleransi tu tinggi. Dan jadilah bentuk perdagangan, tamadun. Apa lagi ya? Ada ke senjata dulu tu yang binatang buah ni. Sumatera. Di Sumatera ada harimau Sumatera Kita di Malaya kita ada harimau Malaya. Di Borneo ada harimau Borneo. Cuma di Sulawesi ada satu panggil apa? Makakiu salilas ke nama dia. Dia ni depa kata dia ni binatang yang satu family dengan Australia. Itu yang kuat lagi cerita pasal Kepulauan Sunda tu kan. Dulu sebenarnya kepulauan ni besar, kemudian tenggelam. Jadi terpisah jadi pulau-pulau. Dia orang ada binatang yang Semenanjung tak ada. Dia orang ada binatang yang Borneo tak ada. Di Sumatera tak ada. Di Bugis ada. Dan maksudnya kalau kita ni sebagai orang purba nak berdepan dengan binatang yang bengis, agresif, dia orang kena lagi jadi terror. Dia orang nak counter binatang tu kena lagi hebat. Daripada situ terbentuknya sistem pertahanan dia orang lebih hebat daripada di kawasan lain. Dia orang berdepan dengan binatang buas yang lebih hebat, yang lebih laju, lebih cekap. Apa nama dia? Makakiu salilas ke nama dia? Sulawesi. Dia memang kat situ. Memang garang. Tapi last yang viral tu gambar dia tengah sengih, binatang tu tengah sengih. Dia viral. Dulu saiz dia besar kan. Dia besar. Depa kena berlawan dengan itu. Jadi tok moyang depa, tok moyang Bugis tu dulu dah berlawan dengan binatang-binatang itu. Turun ke anak-anak depa. Jadi sebuah silat tu depa pun tak nampak. Mana main silat depa tak nampak. Padahal depa ada cerita purba. Samalah di kawasan-kawasan sini semua. Itu guys, sikit sebanyak. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.